Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selesai merakam keterangan seorang individu bergelar Tan Sri berhubung penyelewengan dana sukuk sebuah lebuhraya di Lembah Kelang hari ini. Difahamkan proses rakaman tersebut dilakukan bermula jam 9 pagi dan selesai jam 3.07 petang tadi di kediaman pemegang konsesi lebuhraya itu di Ibu Negara. Rakaman percakapannya telah dimulakan pada hari ini bermula jam 9 pagi dan telah tamat 3 petang dan akan disambung semula pada esok 9 pagi untuk tambahan pernyataan, dan bergantung kepada keadaan besok. Sekiranya boleh dihabiskan, kita akan maklumkan kemudian. Rakaman percakapan diambil di rumah beliau kerana memandangkan kesihatan beliau yang tidak begitu mengizinkan untuk beliau bergerak ke pejabat SPRM. Jadi kerjasama telah diberikan oleh beliau memberi rakaman percakapannya kepada SPRM. Setakat ini campur dia, kalau tak silap saya, lebih kurang 52 atau 53 saksi telah direkam. Sebelum ini, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dilaporkan berkata pemegang konsesi lebuhraya itu merupakan saksi utama dalam siasatan kes terbabit. Pada 3 Jun lalu, SPRM menyenaraikan harta dengan keseluruhan sitaan berjumlah kira-kira RM143 juta dirampas dalam siasatan penyelewengan sukuk untuk pembinaan lebuhraya di Lembah Kelang membabitkan seorang kenamaan bergelar Tan Sri.